Ikan kembung lagi tinggi omega 3 daripada salmon. Yes, ikan kembung kita yang jual dekat pasar tu, ikan kembung memang kaya dengan omega tinggi kalah salmon. Kajian tempatan menunjukkan kandungan omega 3 dalam ikan kembung boleh mencecah 2000 hingga 2500 mg per 100 gram. Ada masa lagi tinggi daripada salmon ternakan yang kita selalu banggakan tu. Omega 3 ni bukan sekadar nama glamour dia. Dia pun ada adik-beradik dia. So adik-beradik power dia adalah DHA dan EPA. DHA inilah yang jadi batu asas pembinaan sel otak kita. Kajian besar-besaran American Journal of Clinical Nutrition membuktikan kanak-kanak yang cukup DHA, skor IQ dan bahasa mereka lebih tinggi berbanding orang yang kurang DHA. So apa jadi kalau anak cukup omega 3? Otak berkembang lebih cepat, fokus dan kawalan emosi lebih baik, penglihatan lebih tajam, mood lebih stabil dan kurang tantrum. Tapi kalau kurang apa pula jadi? Risiko masalah fokus, lambat bercakap, IQ rendah sampai sistem imun pun jadi lemah. Dan di sinilah kaitannya dengan stimulasi otak. Omega 3 ni bagi bahan mentah untuk pembinaan otak. Tapi otak kita pun perlu senaman seharian. Antara senaman paling mudah dan berkesan, buku bergambar lah. Contohnya macam buku 1000 perkataan ni. Setiap kali anak tengok dan dengar sebutan, otak mereka buat connection baru. Kajian University of Kansas menunjukkan anak yang selalu dibacakan buku dapat jutaan lebih perkataan berbanding yang tak dibacakan. Itu beza besar untuk perkembangan bahasa dan IQ. Lagi-lagi ada dua bahasa dan gambar yang realistik. Bila anak tengok tu, dia akan dapat cam dengan persekitaran dia. Bila anak rasa seronok, dapat kenal dan dapat sebut dengan betul, keyakinan diorang lagi tinggi. Jadi kalau omega 3 tu umpama baja untuk otak, buku 1000 perkataan pertama saya ni pula jadi latihan harian dia. Gabungan dua-dua ni insya-Allah buat anak lebih cepat bercakap, lebih fokus dan lebih bijak berinteraksi.